Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okay. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengisi waktu lapang kita dengan kita memperkukuhkan ibadat solat kita, yang mana kita akan membincangkan pada pagi ini tentang solat sunat rawatib. Okey, solat sunat rawatib adalah solat sunat yang dikaitkan dengan solat sunat sebelum solat fardu ataupun salat sunat yang dilakukan selepas selesai menunaikan salat fardu. Jadi para jemaah yang akan mengikuti rombongan iktikaf Ramadan pada tahun ini pada 16 dan 17 16 dan 17 hari bulan, maka apabila kita sampai di Makkahul Mukarramah ataupun mungkin ada yang ke Madinatul Munawwarah lah kalau grup lain, tapi grup untuk 16 dan 17 kita akan terus masuk ke Mekah. Maka apabila kita sudah berada di Mekah, kita dah tahu berapa hari kita duduk di sana, 34 hari, maka kita tidak lagi berada dalam status seorang yang musafir. Okey, kenapa kita perlu ambil tahu tentang status musafir ataupun tidak musafir? Kerana kalau seorang itu dia musafir, maka ikut sunnah baginda Nabi SAW, Nabi tidak mengerjakan salat sunat qabliyah dan ba'diyah ataupun salat sunat rawatib, melainkan Nabi hanya melakukan salat sunat sebelum subuh ataupun salat sunat qabliyah subuh. Tapi kalau salat sebelum zuhur, selepas maghrib, selepas isyak, Nabi SAW tidak melakukannya apabila Nabi bermusafir. Okey, jadi sangat bersesuaian perbincangan kita pada hari ini untuk kita memperbanyakkan ibadat solat ketika mana kita berada di tanah suci. Antara ibadat solat yang boleh kita lakukan adalah qabliyah dan ba'diyah. Okey, berkenaan dengan memperbanyakkan tawaf sunat, kita dah cerita, kita telah kupas pada tajuk tentang ibadat tawaf. Jadi sekarang ni bagi sesiapa yang dia tidak mampu untuk tawaf banyak kali buat tawaf sunat kerana ialah keupayaan, kemudian tak boleh untuk tawaf di bawah, terpaksa tawaf di tingkat satu dan sebagainya, maka antara ibadat yang boleh kita buat pada tahun ini adalah menjaga betul-betul salat sunat rawatib sebelum dan selepas. Okey. Salat sunat rawatib ini sebenarnya kalau kita gabungkan kelima-lima waktu ada 22 rakaat. Ada berapa? Ada 22 rakaat. Okey. 22 rakaat. Okey. 22 rakaat ini kalau kita
pecahkan, kalau kita bahagikan kepada dua, bahagian pertama disebut dengan istilah muakkad, iaitu istilah ditekankan untuk buat. Itu dipanggil muakkad. Ada 12 rakaat. Manakala salat sunat yang tidak ditekankan untuk buat, tapi kalau buat, bagus. Ada 10 rakaat. Okey. Sembahyang apa 12 rakaat dan 10 rakaat tu? Sebelum salat fardu yang mana? Selepas salat fardu yang mana? Sekejap lagi saya akan terangkan. Okey. 22 ni, itu yang jadi 12, 10, 12 campur 10, tu yang jadi 22 rakaat. Okey, moga-moga jelas. Okey, sekarang mari kita kupas terlebih dahulu 12 rakaat ini kenapa disebut muakkad dan kenapa 10 rakaat ini tak disebut sebagai ghairu muakkad yang tidak ditekankan untuk buat. Dan mana dalilnya dan bagaimanakah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lanjutkan. Okey. Dalil yang mengatakan 12 rakaat itu salat apa? Okey, mungkin ada di kalangan para jamaah yang dah amalkan. Alhamdulillah, teruskan mengamal. Bagi siapa yang kadang-kadang dia tak mampu nak buat setiap hari 12 rakaat ini, insya-Allah kita target, kita minta azam kita dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Antara doa kita, ya Allah, kan berilah kita kekuatan, beri kita hidayah taufik untuk kita dapat memperbanyakkan salat-salat sunat. Antara salat sunat ranking yang tinggi adalah salat sunat mengiringi salat fardu. Itu dipanggil salat sunat rawatib. So kita cuba sasarkan untuk tempoh 41 hari ini, 34 hari dekat Mekah, 7 hari kita berada di Madinah, kita cuba untuk buat 12 rakaat ini. Okey, mana yang kata 12 rakaat ini? Mana sumbernya? Baik. Kenapa kita perlu tahu sumber? Kenapa kita perlu tahu dalil? Kerana perkara ibadah kita tak boleh reka-reka. Dan kalau boleh, kita ada kemampuan belajar, ya, maka kita sebaik-baiknya kita jangan ikut orang. Kita tak nak ikut tanpa kita tahu. So lepas ni kita tahu, oh, di sinilah sebenarnya 12 rakaat itu. Oh, inilah dalilnya dan dari hadisnya, ya. So moga-moga pengisian ini dapat mengukuhkan lagi, memantapkan lagi, menyempurnakan lagi ibadat salat sunat rawatib. Jadi lepas ni kalau kita dapat istiqamah 12 rakaat ini, moga-moga nanti apabila kita balik ke Malaysia, Allah Ta'ala bagi kita hidayah taufik supaya kita dapat teruskan hidup kita sampailah kita mati. 12 rakaat ni kita tak tinggalkan. Okey, 12 rakaat ini sabda Nabi SAW seperti mana riwayat Ummu Habibah. Okey, Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW bersabda, ma min 'abdin muslim yusalli lillah, tidak seorang hamba muslim mengerjakan salat sunat kerana Allah. Pertama, syarat dia pertama, ibu-ibu, ayah-ayah, mesti buat kerana Allah. Okey, kita buat tu ikhlas kerana Allah. Okey, syarat yang kedua, ia dibuat kulla yaumin, setiap hari. Okey, setiap hari. Berapa rakaat? Sintai asyrata rakaatin. Ni, matan hadis tu disebut sintai asyrata rakaatan. Berapa? 12 rakaat. Okey. Tengok dia punya keyword dia. Kerana Allah, setiap hari 12 rakaat. Bukan salat fardu. Sebab salat fardu tu 12 rakaat.
apa yang Allah sediakan kepada hamba yang boleh dia buat 12 rakaat ini? Sabda Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. So Allah akan bangunkan, Allah akan binakan untuk orang itu sebuah rumah di dalam syurga. Sebuah rumah di dalam syurga. Maksudnya dia masuk syurga. Tapi dia ada satu rumah yang khas yang Allah bina untuk dia. Kerana setiap hari dia ada menunaikan 12 rakaat salat sunnah. Salat sunnah apa ni? Rawatib. Okey. Hadis riwayat Muslim ni, kita hanya dapat tahu 12 rakaat. Tapi 12 rakaat itu salat apa? Okey. Kita lanjutkan dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua iaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Matan hadis ni saya tak terjemahkan, saya terus terjemah daripada sini. Kalau ikutkan saya terus terjemah daripada sinilah. Daripada sini ke sini. Tapi kalau matan hadis ni, kalau saya bacakan matan hadis ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man thadara ala sintai asyrata raka'atan fil yawmi wa laylah. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang dia berterusan ya, dia buat 12 rakaat fil yawmi pada setiap hari wa laylah pagi petang lah. Maksudnya satu hari itu dia buat 12 rakaat, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Jadi ibu-ibu ayah-ayah, salah satu laluan nak masuk syurga, ibu-ibu ayah-ayah, adalah melalui jalan salat sunat 12 rakaat ini. Bukan sekadar dapat masuk syurga, tapi Allah bina satu rumah yang khas. Rumah yang sangat istimewa di dalam syurga bagi orang yang buat 12 rakaat ini. Okay, 12 rakaat itu salat apa? Okay, mari kita tengok hadis ini. Okey. Sabda Nabi SAW lagi, Nabi kata, arba'an qabla zuhri. Nabi kata, 4 rakaat sebelum salat zuhur. Nampak di sini, 4 rakaat. Dia salat apa, ibu-ibu ayah-ayah? Dia adalah salat zuhur. Okey, masuk waktu zuhur, ada 4 rakaat sebelum. Okey, lepas tu 2 rakaat ba'daha. Nabi kata 2 rakaat selepasnya. Okey. Lepas tu Nabi kata wa raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Ini salat maghrib pula ada 2 rakaat. Sekejap. Oh, saya nak tunjuk salat maghrib tu sekejap. Saya padam sekejap. Saya bulatkan, saya kotakkan balik ni. Ini salat fardu dia. Subhanallah. Sekejap. Saya buatkan. Okey. Ni kan salat maghrib. Selepas maghrib ada 2 rakaat. Kemudian sabda Nabi SAW, wa raka'ataini ba'da al-isya. Salat isya ada berapa rakaat? Ada, sekejap ya. Ada berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Masuk saja salat isya ada 2 rakaat. Wa raka'ataini qabla al-fajri. Lepas tu masa sembahyang subuh, azan subuh, masuk saja subuh ada 2 rakaat. Zuhur, maghrib, isya dan subuh. Maknanya tak ada pada salat asar. Untuk yang 12 rakaat ni Nabi tak sebut yang asar. Maknanya salat fardu asar tak ada sebelum, tak ada selepas. Untuk 12 rakaat, perbincangan yang 12 rakaat ni tak ada. Yang ada hanya pada salat zuhur, maghrib, isya, subuh. Okey, hadis statusnya sahih, riwayat An-Nasa'i. Kalau saya tulis HR, maksudnya hadis. R tu adalah riwayat An-Nasa'i. Okey, berdasarkan hadis Aisyah ini dengan hadis Ummu Habibah tadi, maka dapatlah kita buat ringkasan dia seperti ini. Inilah maklumat yang kita ambil daripada 2 hadis tadi. Okey, cuba tengok kotak yang pertama tu tentang salat apa tu?
ini adalah salat fardu. Salat fardu apa? Salat fardu yang Nabi sebut dekat sini adalah salat sunat. Ada salat apa? Subuh, zuhur, maghrib, isyak. Kita tak tadi ibu-ibu yang ayah hadis tadi kan? Okey. Ambil balik hadis tadi, kita letakkan balik. Okey. Nabi sebut tadi solat subuh tu sebelum ke selepas, Nabi kata sebelum. Ada 2 rakaat. Ha. Yang ni namanya salat sunat fajar juga nama lain dia. Selepas ada tak? Tak ada. Kemudian sebelum zuhur berapa rakaat tadi? 4 rakaat. Lepas tu, lepas habis salat zuhur, ada lagi 2 rakaat. Okey. Asar sebelum tak ada, selepas tak ada. Yang tak ada ni ingat saya sebut dari sudut 12 rakaat Nabi tak sebut yang 12 tu termasuk asar. Tapi maghrib ada, cuma yang ada selepas sahaja. Nabi sebut Nabi sebut dia sekejap. Saya padam dulu supaya lebih jelas Alright, tengok dekat sini. Nabi kata selepas maghrib ada 2 rakaat. Dan isyak ada juga 2 rakaat. Jadi cuba campurkan nombor-nombor dalam kotak warna purple tu. Jadi kalau kita campurkan yang sebelum tu 2 campur 4 dia jadi 6. Campur pula 2 2 2 dia jadi 6. Jadi kalau campur semua ibu-ibu ayah-ayah ada berapakah jumlah salat sunat rawatib? Semua sekali yang dituntut untuk buat ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Okey. Setakat ni jelas tak ibu-ibu ayah-ayah? Boleh faham tak? Okey boleh saya teruskan setakat ni? Okey, jelas Okey. Cuma semasa solat di Masjidil Haram ataupun di Masjid An-Nabawi, kita kena salat sunat jenazah dulu. Tiap-tiap salat, insya-Allah akan ada salat sunat jenazah. Nanti saya akan buat tajuk khas tentang salat sunat jenazah tu. Kemudian baru kita buat selepas dia. Okey, pastikan insya-Allah kita cuba untuk pada kali ini kita dah berada di tanah suci, ada ruang dan peluang yang baik, maka kita tunaikanlah 12 rakaat ini. InsyaAllah, moga Allah berikan kita hidayah tu taufiq untuk kita dapat mengerjakan 12 rakaat salat sunat rawatib yang dituntut untuk buat. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, kita lanjutkan. Sekarang ni, kita nak fokus lebih spesifik lagi. Okey. Salat sunat sebelum salat wajib. Okey, maksudnya sekarang ni, tadi kita dah sebutkan awal-awal kan ibu-ibu ayah-ayah, salat sunat rawatib kan ada 22 kan. Jadi sekarang ni kita dah selesai yang mana? Kita dah selesai yang ni lah. Kalau ikutkan ibu-ibu ayah, kita dah selesai yang ni. Kejap ya, saya padam sekejap. Kejap ya. Okey, kita dah selesai yang mana? Kita dah selesai yang ini. Okey. Sekarang ni kita nak bincang yang mana ibu-ibu ayah-ayah. Sekarang ni kita nak dapatkan jawapan di mana baki yang 10 rakaat ni. 12 tadi Alhamdulillah dah dapat dah. So kita nak carikan yang 10 ni solat apa yang 10 ni. Kan? Jadi jom. Kita terus kepada tajuk ni. Okay. Okay. Tengok di sini Okay. Kita tengok dulu. Saya nak bentangkan dulu solat sunat sebelum solat fardu. Kita ambil yang qabliyah dulu. Kita ambil yang tajuknya sebelum solat wajib.
Kita selalu sebut bahasa Arab kan, qabliyah, qabliyah. Qabliyah tu sebelum. Jadi mari kita dapatkan dulu salat sebelum salat fardu ni. Okay, tengok hadis ni. Sabda Nabi SAW, teman-teman buat ibu-ibu ayah-ayah, nota ni nota yang lama sebenarnya. Nota sebelum COVID lagi dah ada dah. Cuma saya tak dapat nak edit dengan lebih sempurna. Maafkan saya kerana waktu saya yang agak terbatas. Tapi insya-Allah moga-moga boleh nampak kan, nampak tulisannya tu. Okey. Sabda Nabi SAW. Okay, Nabi kata baina kulli azanaini salatun. Di antara dua azan ada salat. Ibu-ibu ayah-ayah Nabi kata apa? Di antara dua azan ada satu salat. Okey, dua azan tu apa? Dua azan tu maksudnya azan masuk waktu dengan iqamah. Itu dipanggil dua azan. Okey, maksudnya antara lepas azan masuk waktu sebelum Bilal iqamah nak saf tu, tengah-tengah tu ada satu salat. Ada satu salat. Okey. Maknanya kalau belum iqamah, maknanya belum lagi buat salat fardu. Jadi hadis ni kata setiap salat 5 waktu ada satu salat. Inilah dalil salat qabliyah untuk 5 waktu tu. Sebab Nabi tak sebut salat apa. Sebab semua waktu salat, semua salat ada azan. Azan subuh sebelum iqamat ada satu salat. Azan zuhur sebelum iqamat zuhur ada satu salat. Sebelum masuk asar, azan asar sebelum iqamat asar ada satu salat. Lepas maghrib, lepas azan maghrib sebelum iqamat maghrib ada satu salat. Azan isya sebelum salat isya, sebelum iqamat isya ada satu salat. Nabi ulang maklumat itu sebanyak 3 kali. Di antara dua azan ada satu salat. Di antara dua azan ada satu salat. Tapi pada kali ketiga Nabi ulang, Nabi tambah perkataan liman sya'a. Liman sya'a ni maksudnya apa? Nabi kata, bagi sesiapa yang nak buat solat tu. Okey, jelas ya? Okey, faham tak hadis ni cerita pasal apa? Cerita tentang setiap 5 waktu solat fardu, sebelum solat fardu itu dikerjakan, maka ada satu solat. Solat apa? Solat sunat qabliyah lah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Okey. Berdasarkan hadis ini, keluarlah carta ini. Okey, lihat terlebih dahulu carta dia. Okey. Kan tadi ada salat fardu. Salat fardu ada berapa? Ada 5. Jadi sebelum iqamat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ada satu salat sebelumnya. Hmm. Sebelum dia tu salat apa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ibu-ibu jangan keliru yang 12 tadi. 12 tadi tu 12 dah. Simpan maklumat tadi tu. Okey, yang ini saya nak lengkapkan yang baki 10 tu. Jadi kita kena ambil dulu maklumat seperti ini. Okey? Jadi kalau berdasarkan hadis tadi, ada tak salat sunat sebelum asar? Ada tak? Jawapan dia ada. Ada tak salat sunat sebelum maghrib? Ada. Ada tak salat sunat sebelum isyak? Ada. Kalau salat sunat sebelum subuh, hadis yang 12 rakaat tadi dah. Salat sunat sebelum fardu, hadis yang 12 rakaat tadi. Okey. Jadi berapa rakaat dekat sini?
Kalau kita boleh buat ke semua sebelum salat fardu 5 waktu tu, kita dah dapat jawapan ada 10 rakaat sebelum salat fardu tu. Okey, kita cerita sebelum dulu. Fahamkan dulu sebab kita nak pergi bincang yang selepas pula. Ha, okey. Jelas ya? Ha, jadi kalau ada di Malaysia yang lepas azan dia terus solat fardu, dia tak ada solat sebelum, bukan bermakna tak ada. Tetapi biasanya orang tak buat solat apa? Setengahnya orang tak buat solat apa? Setengahnya orang tak buat sebelum maghrib kadang-kadang. Ada setengah masjid dia tak buat sebelum maghrib. Bukan maknanya tak ada. Tetapi tidak ditekankan buat. Kenapa? Kerana dia tak termasuk dalam 12 rakaat tadi. Tapi, boleh tak buat? Nabi kata boleh buat semayang sunat 2 rakaat. Qabliyah sebelum fardu. Jadi kalau ada jemaah nak buat, sepatutnya kita kena bagi ruang dekat para jemaah untuk dia buat. Sebab kedudukan salat sebelum fardu selepas fardu ni besar. Dia punya fadilat dia. Okey, ibu ayah-ayah, dah selesai ya. Boleh tak saya teruskan? Ada tak yang kurang jelas? Ha. Niat untuk, ada soalan ditanya, niat untuk solat-solat sunat ni kena spesifik ya. Salat sunat qabliyah je lah. Saja aku semayang 2 rakaat solat sunat sebelum zuhur kerana Allah Ta'ala. Dah, selesai. Saja aku semayang sunat solat 2 rakaat sebelum asar kerana Allah Ta'ala. Dah, cuti je, niat je dalam hati. Mudah je. Okey. Lepas tu, kita lanjutkan dengan salat sunat selepas. Salat sunat selepas, kita gabungkan dengan hadis 12 rakaat tadi. Kita gabungkan dengan hadis 12 rakaat tadi ya, ibu-ibu ayah-ayah. Okay, saya akan letakkan warna merah untuk solat sunat 12 rakaat yang Nabi tuntutkan buat tadi tu, kemudian warna purple yang tidak dituntut buat. Berdasarkan hadis yang antara azan dan iqamah tadi. Okey. So, jadi dia macam ni ibu-ibu ayah-ayah. Yang dituntut, yang ditekankan buat, yang hadis 12 rakaat tadi tu, yang sebuah rumah dalam syurga tadi tu, yang ini. Perhatikan baik-baik kotak merah ni. 2 rakaat sebelum subuh. Okey. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Jelas tak? So, yang warna merah ni berapa rakaat kesemua sekali? Cuba kita kira. 2 campur 4 campur 2 campur 2 campur 2. Berapa semua sekali? 12 kan? 6 campur 6, 12. Inilah yang 12 rakaat yang Allah bina sebuah rumah tanah syurga tu. Okay, cuba tengok kotak purple ni pula. Yang kotak purple ni yang tidak ditekankan buat. Tu Nabi kata bagi siapa-siapa yang nak buat. Okay. Macam mana? Tengok kotak ni elok-elok. Okay. Fahamkan baik-baik. Okay. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isyak. Saya ambil ni dulu. So, ada berapa rakaat yang tidak ditekankan buat, tapi Nabi kata siapa-siapa nak buat, dia buat. So, ada berapa rakaat kotak purple? Jom kita kira. 2, 4, 6. Okey. Cuba ibu-ibu tambah. Yang bilangan dalam kotak merah ni dengan kotak purple tu semua sekali ada berapa?
Dua. Oh, cak saya padam dulu yang ni. Kan keliru pula warna-warna ni. Takut ada yang pening tengok warna ni. Saya letak warna hijau lah. Dua. Campur empat. Campur dua. Campur dua. Allahu Akbar. Saya tak perlulah pakai bulat ni. Tu tak kira lah. Pening nanti. Okey, semula. Dua campur empat, campur dua, campur dua. Semua sekali ada berapa ibu ayah? Ada 12 kan? Dua, campur dua, ada 6 kan? Betul tak? Ni kita campurkan. Yang ditekan buat dan tak ditekan buat. Semua sekali ada berapa ibu-ibu ayah-ayah? Semua sekali ada 18 kan? Betul tak? Okey. Tadi kita kata mula-mula ada berapa rakaat ibu-ibu ayah-ayah? 22 kan? Sekarang kenapa 18 je? Mana baki 4 lagi? Okey, tunggu. Sekejap lagi dapat jawapan dia. Okey, setakat ni jelas tak ibu-ibu ayah-ayah? Boleh faham tak? Kena betul-betul ni. Kena bagi maklum betul-betul ni. Okey. Saya jawab dulu soalan yang dekat chat ni. Puan Nurida tanya. Maksudnya kita boleh pilih ke masa salat zuhur 4 atau 2? Pilih tu maksud dia apa tu? Salat sunat zuhur 4 atau 2? Puan, kalau Puan Nolida nak dapatkan kelebihan 12 rakaat setiap hari tu, saya kena padam dulu supaya tak keliru. Okey. Kalau Puan Nolida tanya antara zuhur ni kita boleh pilih 4 atau 2, soalan dia. Jadi jawapan kita berdasarkan hadis tadi, kalau nak dapat kelebihan 12 rakaat setiap hari Allah bina sebuah rumah dalam syurga tu, tak ada pilihan lah. Maksudnya apa? 4 sebelum kena buat, 4 sebelum 2 rakaat pun kena buat juga. Kalau nak dapatkan 12 rakaat tadi. Itulah jawapan dia. Lepas tu Puan Zakiyah tanya, warna merah salat sunat dituntut. Yang ditekankan. Betul Puan, 12 rakaat. 6. Okey, Alhamdulillah, jelas. Okey. Puan Zakiyah tanya, kita boleh ke niatkan kedua salat sunat ni dan buatkan sekali? Kedua-dua salat sunat ni dan buatkan sekali? Contohnya salat-salat sebelum zuhur kita buat 4 rakaat sekaligus, bukan 6. Bukan 6 rakaat. Bukan 6 kotak merah. Oh, faham. Okey. Ada yang tanya, boleh tak kita nak buat 4 rakaat sekali? Itu ada dibincangkan. Tapi terbaik buat dua-dua. Buat 2 rakaat pertama salat sunat qabliyah zuhur. Bagi salam. Lepas tu bangun lagi. Buat lagi 2 rakaat sebelum solat fardu zuhur. Bagi salam. Maksudnya 4 rakaat 2 salam. Itu paling terbaik. Sama ada salat pada siang hari ataupun salat pada malam hari. Okey? Okey, boleh saya lanjutkan ibu-ibu ayah-ayah? Boleh ya? Okey. Saya lanjutkan. Saya perlu ada wakil seorang ni. Okey. Kita lanjutkan. Okey, sekarang ni kita sambung lagi. Okey. Kita nak dapatkan 4 baki tadi tu. 4 yang macam ni kan. Tadi kan kita hanya dapat tahu berapa ibu-ibu ayah-ayah, 18 saja, betul tak? Kan? Kita nak cari maklumat lagi. Ada tak maklumat selepas subuh? Ada tak maklumat selepas asar? Kan? Sebab yang kotak yang kosong macam 2 ni saja kan? Sebab baru 18. Mana dapat 22 tu? Maknanya ada berbaki lagi berapa? 4 rakaat. Betul tak? 4 rakaat tu, dekat mana 4 rakaat tu? Okey. Jom kita tengok maklumat ini. Perlahan-lahan kita belajar. Okey. Nombor 1. Tengok hadis pertama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4." Ingat 4 ni 4.
wa arba' ba'daha hurrima 'alan nar. Tengok hadis ni. Hmm. Tengok ya, baik-baik hadis ni. Menarik hadis ni. Wa arba'in. Ha, hurrima 'alan nar. Okay, Nabi kata apa? Siapa yang jaga, dia buat 4 rakaat sebelum zuhur. Lepas tu dia buat 4 rakaat selepas zuhur. Kejap ni tak apa. Ni kita 4 rakaat selepas zuhur. Saya kena bulatkan dulu yang zuhur ni supaya tak keliru. Ni salat zuhur. Salat zuhur ada 4 sebelum. 4 sebelum ni dah jelas tadi dah. Sebab dia yang 12 rakaat tadi. Tapi kenapa Nabi cakap selepas dia ada 4? Bukan 2 ke tadi? Okey. Tak apa. Baca dia dulu. Okey. Okey. Maafkan saya, Ibu Bapa. Okey, betul dah. 4 diharamkan neraka ke atasnya. Besar tak pahala dia? Diharamkan neraka ke atasnya. Ke atas siapa? Siapa yang boleh buat 4 rakaat sebelum zuhur? Siapa yang boleh buat 4 rakaat selepas zuhur? Allah haramkan neraka baginya. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Okey, saya padam. Okey. Hadis ini kita letakkan dia dalam bentuk maklumat ini. Cuba ibu-ibu ayah-ayah patah balik yang kotak tadi. Kalau ikutkan asal 12 rakaat macam mana? Ambil adik ni. Kalau ikutkan 12 rakaat, buat yang mana tadi? Ni kan. 4 sebelum, 2 sebelum. Betul tak? Tapi hadis yang kita baca tadi tu, Nabi kata kalau kita tambah dekat sini. Kalau kita tambah dekat sini, ibu-ibu ayah-ayah. Ni, lepas 2 ni, ibu-ibu ayah-ayah buat lagi 2. Tambah, tambah 2 lagi. Kalau yang 12 rakaat, dia tak ada yang ini. Dia cukup 4 sebelum, 2 selepas. Tapi kalau jemaah tu dia tambah lagi 2 aja. Dia tambah 2 saja lagi lepas ni. Dia tambahlah, dia buat lagi 2 rakaat selepas Allah haramkan neraka bagi orang itu. Peher dok. Kedok peher ni. Patah balik tengok carta ni. Kan ada terima kata, nampak tak? Siapa yang buat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, diharamkan neraka ke atasnya. Jadi rugilah kita kalau hanya buat 2 selepas. Jadi tambah 2 lagi. Dapat diharamkan neraka. Ha. Jadi carta dia macam ni lah ibu-ibu ayah-ayah. Betul tak? Kalau ikut asal hadis 12 rakaat, hanya yang ini. 4 sebelum, 2 selepas. Betul tak? Tapi hadis tadi kata, kalau dia tambah lagi 2 rakaat, Allah haramkan neraka baginya. Rugi tak kalau tambah 2 rakaat lagi? Dapat tak? Ha. Jadi, jadi kalau kita ambil hadis tadi, jadilah solat tu semua sekali berapa rakaat? 20 rakaat. Macam mana 20? Tengoklah dekat bahagian ni. Okey, saya pakai ni lah. Okey. Tengok ya. Ni. Dekat sini dah 12. Dekat sini 8.
Jadilah 12 campur 8, 20 rakaat. Hmm. Okey, setakat ni jelas tak? Okey. Minta maaf kalau agak complicated sikit. Tapi insya-Allah boleh faham kot, eh. Okey. Yang lain macam mana ibu-ibu ayah-ayah? Faham ke dok faham ni? Ha? Faham. Yang lain macam mana? Siapa ada kat sini ni? Faham, faham. InsyaAllah Ustaz faham. Ustaz faham. Amat Puan faham. Zakia, Ustaz faham faham. tak? Faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni tinggal berapa rakaat lagi? Yang masih tinggal 2 lagi, betul tak? Tadi kita kata 22 kan? Okey, dah dapat 20 kan? Okey, patah balik yang mula-mula, slide mula-mula. Nampak tak? Sekarang ni kita dah selesai yang ni tadi. Alhamdulillah, ni selesai dah 12 tadi, dah tahu dah. Lepas tu kita nak cari jawapan dekat sini ni. Betul tak? Minta maaf, dia lagi sikit dia punya ni, jap jap. Ni, kita nak cari jawapan dekat sini ni. Mana 10 ni? Tadi baru 20, betul tak? Sebab kita nak cukupkan 22 ni. Kan? Maknanya tinggal lagi 2. Sebab setakat ini kita cuma tahu berapa rakaat? 20. Sekarang ni nak cari lagi. Okey ya, ibu-ibu ayah-ayah, dengar elok-elok. Lepas ni dah senang dah nak amalkan rawatib. Okey, 20 rakaat. Baki lagi berapa? 2 kan? 2 tu kat mana ya? Adakah selepas subuh? Atau selepas asar? Ish. Jom kita cari hadis ni. Jawapan dia ibu-ibu, ayah-ayah, sebelum asar ada lagi 2 rakaat. Tengok hadis ni ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an salla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati. Ni kelebihan dia. Rahimahullah. Nabi kata rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Allah bagi rahmat kepada siapa? Kepada seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi jawapan dia 4 rakaat sebelum asar. Oh, ada ke solat-solat 4 rakaat sebelum asar? Ada. Inilah hadisnya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Inilah hadisnya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka kita lengkapkanlah kotak tu. Mari sini tengok. Okey, tengok kat sini. Tadi kan asalnya hanya 2 rakaat kan? Ni, kita tengah bincang sekarang solat apa ni? Asar. Ni, solat asar. Kalau ikutkan ada 2 je sebelum. 2 sebelum tadi hadis apa? Hadis apa? Hadis azan iqamah tadi. Ingat, hadis azan iqamah. Lepas tu hadis rahmat ni, hadis rahmat tadi ni, Nabi suruh buat 4 kan? So dia jadi 4 lah. Tambah lagi 2. Kejap. Tambah lagi 2. Jadilah ompek. So kalau dah 4, cubalah gabung ke semua sekali rakaat. Ada berapa? Sambunglah. Kalau yang sebelum, campur semua dulu. Sebelum, ada 14 rakaat. Campur pula selepas, ada 8 rakaat. 14 campur 8 berapa? Ibu-ibu, ayah-ayah, berapa? 14 campur 8 dapatlah
22 rakaat. Itulah jawapannya 22 rakaat tadi. Ha. Okey, jelas tak ibu-ibu ayah-ayah? Jelas tak 22 rakaat ni? Okey. 22 kan? Okey, sekarang ni mari kita pecahkan kembali. Antara 22 ni mana yang ditekankan buat, mana tak ditekankan buat. Tetapi dua-dua dituntut untuk buat sebab dia salat sunat mengiringi salat fardu. Okey, mari kita dapatkan yang 10 rakaat, 12 rakaat tadi ni. So, saya gunakan warna merah. Ibu-ibu sebutkan 12 rakaat tadi salat apa? Satu? Satu? Ustaz, 2 rakaat sebelum Sekejap. subuh. 2 rakaat sebelum Subuh. subuh. Lepas tu 4 rakaat sebelum zuhur. zuhur. Lepas tu 2 rakaat selepas 2 maghrib. rakaat selepas zuhur. Lepas Dua- tu 2 rakaat selepas maghrib. lepas tu 2 rakaat selepas isyak. Aisyah. Yang warna merah ni 12. Kalau boleh jangan tinggal. Inilah yang Nabi sebut Allah bina sebuah rumah dalam syurga tadi. Tapi kerana kedudukan salat mengiringi salat fardu ni kita nak tambah lagi. Nak tambah lagi 10. Okey, yang 10 ni saya gunakan warna biru. Okey. 10 tu kat mana? 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Manakala selepasnya adalah tambah lagi 2 selepas salat zuhur. Cukup tak 10? Cuba kita kira yang 12 dulu. 2, 4, 2, 2, 2. Cukup tak 12? Cukup. Cuba kita kira yang 10 rakaat pula. Yang tak ditekankan buat. Tapi kalau buat bagus. Apa dia? 2, 2. Maknanya 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Campur 4, campur 2, campur 2. Campur 2 selepas zuhur. Bukankah 10? Jadi keseluruhannya ada 22 rakaat. Okey. Tadi ada yang bertanya. Silakan Tuan. Tuan nak tanya apa tadi? Okey. Jelas tak ibu-ibu ayah-ayah? Okey. Jelas tak? Okey. Selesai ya? Kalau boleh, kita sasarkan 41 hari ni kita buat 22 rakaat. Ya Tuan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak Waalaikumsalam tengok warahmatullahi sikit. wabarakatuh. Ya Tuan. Ini okey untuk yang solat qabliyah zuhur kan. Uh, boleh tak kita buat 4 rakaat dengan 1 salam? Boleh, boleh, boleh. Boleh Begitu juga Ah. dengan selepas lah kan? Betul. Tapi Betul. the best memang solat ni dia buat dua-dua lah. Sebab dalam hadis yang riwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi, dia kata siapa yang rajin melakukan zuhur dan sesudah zuhur 4 rakaat Ya. akan diharamkan. Jadi kalau kita buat untuk 4 sekali 1 salam kan, jadi okey kan? Dia tak Boleh. ada kalau berjalan Ya. tak ada okey. Ya. Itu juga asar. Tapi kena rujuk hadis lain juga. Iyalah. Kalau ikut solat sunat ni dia buat dua-dua. Sebab tu kalau kita sembahyang tarawih, Ya. boleh tak kita sembahyang 4 sekali terus? 1 salam. Tapi yang itu tarawih. Tak, Dia sama bukan je. Sama adakah Tuan. sama? Sebab Sama. apa? Tarawih dia khas untuk tarawih. Tapi yang kita sekarang cerita tentang rawatib, iaitu qabliyah dan ba'diyah. Hmm.
Kan? Sama Jadi tak solat sunat? betul sunat, tapi dia punya niat tu dah berbeza. Kan? Betul. Niat Satu, dia berbeza lah. satu kita satu tu niat dia adalah qabliyah dan ba'diyah. Betul. Yang tarawih tu memang khas untuk tarawih. Betul. Dia sunat kan, tapi tarawih. Dan niat tu dah berbeza lah. Jadi saya Betul. saya punya penekanan bahawa dia adalah berdasarkan kepada niat kita. Kan? Berdasarkan pada niat kita lah. Yang ini kita tentang rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kan? Ya. Begitu juga di asar. Asar pun kalau kita buat sekali pun dengan satu salam tak menyalahkan. Tak. Boleh. Dia Boleh pilihan kan? dia boleh buat 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Jadi cukup 4 rakaat tu. Kalau nak dapat kelebihan yang disebutkan tadi ataupun 4 rakaat, 1 salam tadi tu. Okey. Alright. Boleh. Sekarang Kedua ni cara pun boleh. saya tengah cari satu. Dulu saya pernah nampak ataupun terbaca lah. Okey, berkenaan dengan isyak. Isyak, qabliyah tu saya faham 2 rakaat, walaupun dia tidak ditekankan sebelum isyak, kan? Tetapi dalam isyak selepas, atau maknanya ba'diyah, dia 4 rakaat. Faham. 4 rakaat. 4 Okey. rakaat. Ya. Dia sebenarnya saya padam dia dulu. Okey. Dia adalah hadis tu kata dekat sini. Hadis tu kata dekat sini. Lepas isyak ni kan, kalau ikut hadis 12 tadi, Nabi tak kata 4, betul tak? Nabi kata 2, betul? Ya, ya. Tapi ada yang tambah lagi 2. Dia kata 4. Hmm. Yang Nabi tambah 2, Nabi buat 4 ni, 2 yang berikut ni apa? Tu isu dia. 2 ni apa? Hmm. Kalau nak dikatakan rawatib selepas isyak tu, Nabi tak sebut lebih 12 tadi tu. Ya. Okey, dia 2. Cuma 2 ni apa? Itu yang para ulama hadis bincang. Adakah 2 ini adalah salat sunat qiyamul lail? Salat sunat malam Nabi? 2 ni. Tapi hadis yang kata buat 4 rakaat selepas isyak dapat pahala macam Lailatul Qadar, hadis itu ada isu status dia. Faham ya? Okey. Yang itu. Tapi yang tuan masukkan saya mungkin yang ni lah, yang buat 4 ni. 4 ni maksudnya Okey. 2 yang tambahan ni apalah. Ni isu 2 ni apa? Cuma yang saya nak selain daripada isyak tu tadi, berkenaan dengan ba'diyah sebelum maghrib, kan? Cuma saya fahamlah ada satu hadis daripada Anas diriwayatkan oleh Muslim yang mana adalah Nabi melihat kami berbuat itu, maka ia tidak menyuruh atau tidak melarang. Ya? Jadi itu yang saya agak keliru ke situlah. Kan? Okey. Apa Adakah maksud tidak menyuruh dan tidak melarang? maknanya nak buat boleh, tak buat pun tak boleh. Tak apalah. Ya kan? Okey, daripada ucapan Nabi tu, itulah menunjukkan kita telah asingkan 2 rakaat sebelum maghrib, kita letak dia di bawah kumpulan yang tidak ditekankan buat. Sebab dia tak macam yang Nabi suruh buat 12 ni. Kalau kita baca hadis yang tadi tu, Nabi kata liman sya'a, bagi siapa yang hendak melakukan. Maknanya macam siapa boleh buat, tak nak buat pun tak apa. Itu yang kita letak dia ghairu muakkad, yang tidak ditekankan buat. Tapi kalau nak buat boleh tak? Boleh. Maknanya tak bolehlah pihak masjid ke, pihak surau ke mengatakan tak ada salat sebelum maghrib ni. Tak boleh. Sebab memang ada hadis Nabi SAW, Nabi membenarkan. Kalau Nabi tak larang, bermakna dia juga jadi sunnah Nabi SAW. Kerana dia takrir. Dia pengakuan Nabi. Cuma sunnah yang ditekankan atau tak ditekankan. Tu je beza dia, tuan. Wallahu a'lam. Okey ya? Dah, selesai dah. Okey.
Ada yang kata dia dengar, saya tak nak sebut siapa penceramah ni. Dia kata dapat pahala macam Lailatul Qadar. Hadis tu. Hadis yang dikatakan 4 rakaat dapat isyak Lailatul Qadar tu apa? Itu sahaja. Okey, kita tengok dalil yang dikemukakan. Okey, nanti saya bawa maklumat yang kalau sembahyang 4 rakaat lepas isyak tu macam Lailatul Qadar tu. Itu saya bawa kemudian nanti. Okey. Ada soalan tak setakat ni jelas tak untuk solat sunat rawatib? Jadi dah tahu dah mana nak ditekankan dulu buat dan dikemudiankan yang mana. Tapi kalau bagi saya, kalau tambah 2 rakaat lepas zuhur tadi tu besar fadilat dia. Allah haramkan dia neraka. Lepas tu kalau dia sembahyang lepas asar, Allah kurniakan rahmat kepada dia pun besar juga manfaatnya. So kalau boleh buat 22 ni lagi baik. Okey, wallahu taala a'lam. Ustaz, Okey. sebelum asar kan? Yang dua rakaat tu. Tambahan tu. Empat. 4 lah. 4. Jadi 4 lah. Jadi asar selepas asar tak ada lah. Bahasa tak ada. Okey. Kalau ada dalam hadis tuan-tuan jumpa, para ulama hadis kata itu Nabi qadhakan. Nanti saya masuk pada tajuk kalau tak sempat. Contohnya tak sempat nak buat 2 rakaat sebelum subuh. Nak buat macam mana? Nak ganti. Ganti dia selepas ini. Okey. Kalau tak sempat nak buat 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi bawa dekat sini. Nabi ganti dia selepas. Kalau tak sempat buat sebelum asar, boleh ganti kat sini. 4. Ni ada hadis ni. Kalau tak, faham tak? Yang tu Nabi buat. Nah, semua ada hadis ni Nabi ganti. Lagi saya akan tunjukkan kalau sempat waktu lah. Right, tuan-tuan dan puan. Jelas ke setakat ni? Jelas. Alright. Niat ganti tu qadha, betul lah. Bahasa Arab je qadha tu puan. Qadha tu bahasa Arab. Okey. Nanti waktu kita sembahyang terutama dalam 12 rakaat tadi sangat-sangat ditekankan adalah sebelum rawatib subuh. Sebelum sembahyang subuh lah 2 rakaat sebelum tadi. Jom kita pecahkan perbahasan ni. Okey, jadi kita bincangkan yang ni pula. Tuan ada masa lagi ke ni? Nak kita lanjutkan? Okey Okey. Saya lanjutkan yang tajuk sebelum subuh Okey. Ni ada cara nak dapat Lailatul Qadar ni. Saya beritahu tip dia. Tapi kita dapatkan dulu yang ni Okey. Salat sunat rawatib subuh. 2 rakaat sebelum subuh tadi. Ibu-ibu, ayah-ayah. Kalau kita dapat buat besarnya pahala. Sabda Nabi SAW. 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar ni maksudnya 2 rakaat sebelum subuh lah. Nama dia fajar sebab masuk subuh adalah terbit fajar. Itu maksudnya salat 2 rakaat fajar. Sama juga namanya 2 rakaat qabliyah subuh. Adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dunia dan seisinya. Kalau orang cari dunia seisinya, lagi kaya, lagi hebat orang yang dapat semayang 2 rakaat sebelum fardu subuh. Okey. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, raka'atul fajri lahuma ahabbu minad dunya jami'a. 2 rakaat fajar keduanya lebih aku sukai daripada dunia dan seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Okey. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu mu'ahadatan minhu. Nabi tidak pernah berusaha sekeras ini untuk mengerjakan sesuatu dari salat-salat sunat yang lain melainkan 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya Nabi jaga betul-betul salat sunat sebelum subuh. Kalau Nabi musafir, Nabi buat juga 2 rakaat sebelum subuh. Sebab ada fadilat dia tadi kita dah sebut dah. Sebab itu, kalau kita terlepas sahaja 2 rakaat sebelum subuh, cari ruang nak gantikan dia untuk qadakkan dia. Bila nak qadak, lagi saya akan sebut. Okey. Dalam hadis yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha,
Dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla al-ghadah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ibu-ibu ayah-ayah, kenapa Nabi jaga 4 rakaat sebelum zuhur? Nanti saya akan sebutkan. Apa kelebihan dia? Zuhur, ibu-ibu ayah-ayah, kalau boleh jangan terlepas juga buat 4 rakaat sebelum. Jangan tinggal. Okey, ada fadilat yang khas tu kan, nanti saya akan sebut. Saya ambil yang 2 rakaat sebelum subuh dulu. Kemudian Nabi SAW, okey, kalau nak baca apa rakaat pertama kedua tu wajib baca Fatihah je. Wajib baca Fatihah. Tapi rakaat pertama Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim, ibu-ibu ayah-ayah. Okey. Kalau ibu-ibu ayah-ayah nak baca surah lain, boleh bacalah surah Al-Baqarah ayat 136 rakaat pertama. Tapi saya pun tak pernah baca juga ayat ni sebab tak menghafal. Tak menghafal, so tak baca ayat ni. Okey, ataupun rakaat kedua ibu-ibu baca ayat 52 surah Ali Imran, falamma ahatha Isa bin kufr lah, boleh baca. Ini pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ibu baca rakaat kedua tak nak baca ayat 52, ibu baca ayat 64 surah Ali Imran. Tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi baca. Okey? Sekarang ni kita masuk qada. Salat sunat fajar. Qada Okey, insya-Allah kalau di tanah haram ni, ibu-ibu ayah-ayah, okey, nanti saya akan perhaluskan lagi tajuk rawatib ni. Kalau ikut yang paling afdal sekali, buat dekat hotel salat sunat rawatib qabliyah atau ba'diyah. Dia lebih afdal daripada buat di dalam Masjid An-Nabawi. Sebelumkah, selepaskah? Ada dalil dia. Ustaz, Ustaz, Ya. saya celah lagi sekali. Berkenaan dengan ayat yang apa ni, Al-Quran yang kita nak kena baca selepas Al-Fatihah kan. Kalau kita tak hafal yang tadi soal Al-Baqarah, tak soal Al-Imran kan. Kalau kita tetapkan membaca dengan kuliah Al-Kafirun dengan Qul huwallahu ahad kan. Boleh tak? Boleh. Boleh Itu pun sunnah Nabi juga. Kalau tak mampu baca kuliah rakaat pertama, kuallah rakaat kedua. Tapi kalau nak hidupkan sunnah Nabi, dapat juga pahala ikut sunnah Nabi, cubalah tukar-tukar. Subuh hari ni baca kuliah, kuallahu ahad. Minggu depan, tukar-tukarlah. Kalau mampu. Saya pun setakat ni tak pernah baca jugalah Al-Baqarah. Sebab isunya tak mengapai tu. Okey itu jawapannya je Ismail. Okey, ada soalan lain kah? Alright. Sekarang ni kita nak cerita qada salat sunat fajar. Okey, ibu-ibu ayah-ayah, disebabkan hotel kita ni agak kena berjalan ambil masa sikit, jadi kita syorkan buatlah salat sunat qabliyah di Masjidil Haram lah. Kalau ikutkan betul-betul nak ikut sunnah Nabi SAW, Nabi tidak sembahyang salat sunat rawatib di dalam masjid. Nabi sembahyang di dalam rumahnya. Okey, jelas ya? Tapi disebabkan perjalanan kita jauh, kita pun nak duduk saf yang awal, nak masuk tempat yang khas, maka kita sembahyanglah di dalam Masjidil Haram. Okey. Seandainya kita tak sempat nak sembahyang salat sunat sebelum subuh ni. Sebab kalau di Masjidil Haram tu dia bagi gap dalam 20 minit tak silap saya. 20 minit lepas azan subuh tu, ada 20 minit panjang tu. Kan, contohnya kita terpaksa nak ke tandas pula, Allah dah azan tu sakit perut pula dah. Kan, nak pergi tandas pula ramai orang pula. Tiba-tiba sampai-sampai dah iqamah. Kalau dah iqamah, jangan lagi salat mana-mana salat sunat. Ikut saf. Itu ada hadis Nabi larang. Nanti saya akan masuk di bawah tajuk adab-adab dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Okey. Jadi kalau terlepas, apa makcik kena buat kalau ada yang tanya? Apa tu haji kena buat? Kan ayah-ayah kena buat. Jawapan dia ganti ibu-ibu ayah. Jangan tak ganti. Okey, macam mana nak ganti dia? Okey, hadis pertama. Ibu-ibu ayah-ayah, dia punya ganti dia macam mana tau? Okey, ni hadis minta maaf sebab saya tak update nota ni agak lama. Lepas tu tulisan dia kecil-kecil pula. Kan jemaah saya pula ramai yang berjiwa muda. Okey. Okey, tengok. Sa- uh, tengok sahabat ni nama Qais ni. Tengok, ingat sahabat ni. Ingat sahabat ni bila-bila. Kalau orang tanya, boleh ke nak gantikan solat tu selepas sejurus selepas solat subuh? Ni hadis ni. Ingat nama sahabat ni. Kita kata ada Qais. Ingat nama sahabat ni namanya Qais. Qais radhiyallahu anhu. Okay, dia buat macam ni tau. Satu hari tau. Dia cerita macam ni. Dia cerita. Rasulullah SAW keluar. Keluar tu maksudnya Nabi dia masuk ke masjid. Ingat rumah Nabi kan belakang masjid. Jadi masa iqamat, masa Nabi keluar, itu tandanya isyarat kena iqamat. Jadi lalu iqamat dikumandangkan yang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah tu iqamat. Dan aku ni Qais lah dia kata, aku pun solat subuh bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari solatnya. Maknanya habis solat, bukan tengah-tengah solat tu. Habis solat subuh, Nabi berpaling menghadap ke arah makmum. Sebab itu kalau siapa jadi imam, memang sunat dia pergi menghadap ke arah muka makmum. Bukan pergi menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah muka makmum. Setelah habis bagi salam tu macam Nabi buat. Tiba-tiba Nabi mendapati aku sedang solat. Tadi dia dah solat dah. Nampak tak? Kat mana dia solat tadi? Ibu-ibu ayah tengok kat sini. Tadi kan dia solat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Tiba-tiba Nabi nampak aku tengah solat. Dia kata, "Hai, dia solat 2 kali ke?" Betul tak? Tadi dah solat dah. Tiba-tiba Nabi nampak dia salat. Lalu Nabi tanya dekat dia. Nabi cepat-cepat Nabi tegur dia. Nabi tanya. Nabi kata, "Mahlan ya Qaisu as-salatani ma'an." Nabi kata, "Apakah kau buat 2 kali salat, Qais?" Ingat, kita tak boleh ulang 2 kali salat fardu. Ada hadis dia. Nanti saya cerita kemudian. Tapi ada beberapa situasi kita boleh ulang 2 kali. Tapi simpan dulu soalan tu. Nabi kata, Kes. Hang semaya apa ni? 2 kali kau sembahyang subuh? Kes jawab apa? Kes jawab. Dia kata, ya Rasulullah. Ni jawapan dia. Ibu-ibu, ayah-ayah, ni jawapan dia. Dia kata, ya Rasulullah, inni lam akun raka'atu raka'atainil fajri. Dia kata apa, ya Rasulullah? Tadi aku belum solat lagi. Sunat 2 rakaat sebelum subuh. Maknanya Qais buat apa? Dia qadha'kan 2 rakaat qabliyah tadi tu. Nabi kata, oh, itu ke? Maka Nabi larang tak? Nabi tak larang. Tapi Nabi kata apa? Fala izan. Nabi kata, kalau lagu tu, tak apalah. Nabi kata. Hadis riwayat Tirmizi. Maknanya, Nabi membenarkan tak Qais teruskan salat dia? Benarkan. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa kalau kita terlepas qabliyah sebelum subuh, boleh terus sembahyang selepas habis solat fardu subuh. Terus bangun buat 2 rakaat. Kalau orang tegur kita, kalau orang tanya kita, kita cakap. Kita boleh bacakan hadis ni. Okey. Tetapi, yang paling terbaik, buat semasa salat duha. Masa waktu salat duha tu, qadha'kanlah, gantikanlah 2 rakaat sebelum subuh yang terlepas tadi. Inilah hadisnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli raka'atai al-fajr
fayusallihima ba'daha tatlu'u syamsu. Sesiapa belum lagi mengerjakan salat 2 rakaat fajar, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit. Kalau matahari terbit, maknanya dah mula masuk waktu duha. Waktu duha mula bila? Apabila matahari terbit. Apabila matahari terbit, maknanya subuh dah tak ada dah. Faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi nak suruh buat waktu duha. Jadi, kalau tak sempat qabliyah subuh, jangan tak qadha kan. Nanti masuk waktu duha, contohnya subuh tamat. Waktu contohnya subuh tamat 7.30 lah contoh. Maka tunggulah pukul 8 ke, pukul 9 ke, qadha lah sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Niat dia apa? Niat dia qadha lah. Sahaja aku qadha 2 rakaat sebelum subuh kerana Allah Ta'ala nak baca apa? Bacalah yang macam yang tadi tu, rakaat pertama Fatihah, lepas tu Qul ya, rakaat kedua Fatihah, lepas tu baca Qul huwallahu ahad. Hadis ni sahih riwayat Tirmizi. So ibu-ibu dapatlah 2 perkara. Jelas tak? Faham ke dok faham ni? Dok faham ke dok faham ke dok faham ni? Ustaz, Ya. maksudnya Kais dia buat solat apa tu Fajr tu masa tu waktu subuh masih ada ke? Ataupun Waktu subuh masih masih ada. ada. Dia buat Maksudnya sejurus selepas subuh lah. yalah, maksudnya masa tu waktu subuh masih ada tapi dia still kena niat sebagai qada lah kan? Ya. Dia qadha lah. Hmm. Kalau Faham. subuh dah tak ada, masuk hadis nombor 2 tadi. Okey, faham. Dia buat waktu duha. Ingat ya, habis subuh, dia dah masuk duha. Cuma, kita bincang isyraq nanti ada perbincangan lanjut lah. Okey, jelas ya. Setakat ni boleh buat tak? Setakat ni pernah qadha tak 2 rakaat sebelum subuh ni? Ke tak pernah qadha sebab ibu-ibu tak pernah terlepas kan? Tapi jangan tinggal ya, qadha na rugi pahala. Pernah, alhamdulillah. Alright. Kita lanjutkan ya. Sekarang ni pula kita nak cerita pula zuhur pula. Kenapa Nabi jaga betul 4 rakaat sebelum zuhur ni? Kan? Kalau siapa buat 12 tadi, dia pastilah buat 4 rakaat sebelum zuhur ni. Tak kisahlah dia buat 2 rakaat ke, 2 salam ke, ataupun 1 salam. Sekarang ni apa kelebihan sebelum zuhur tu? Yang Nabi jaga betul-betul tadi tu. Ni lanjutan dia. Okay. Kata Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, minta maaf tertinggal huruf radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat rakaat sebelum zuhur setelah matahari tazul syam, tergelincir. Matahari tergelincir ni maksudnya waktu zuhur lah. Maksudnya waktu zuhur. Masuk zuhur, Nabi sembahyang 4 rakaat. Qabliyah lah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa Nabi buat sangat? Kerana apa? Nabi kata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Sesungguhnya saat itu saat terbukanya pintu-pintu langit. Ibu-ibu ayah-ayah, waktu zuhur ibu-ibu ayah-ayah, ambillah waktu untuk banyak doa. Salah satu doa mustajab pada waktu zuhur. Kenapa? Kerana pada waktu itu pintu-pintu langit dibuka sebab Tuan Nabi buat 4 rakaat. Sebab apa Nabi buat 4? Nabi kata, aku suka amal soleh aku naik ke langit pada saat pintu-pintu langit tu dibuka. Terus naik. Tak ada halang dah. Sebab pintu langit tu terbuka. Berarti ibu-ibu, ini di antara waktu doa mustajab. Duduk pula dekat tanah suci, subhanallah. Okey. Ya Allah, duduk kat majlis haram pula. Doa. Ibu-ibu, waktu zuhur ni duduklah, ambil masa. Datang awal sikit. Nanti saya cerita kelebihan tunggu solat. Tunggu, kita cerita apa kelebihan tunggu solat. Sebelum solat masuk, dah berada, dah tunggu kat situ, duduk kat dalam saf. Lepas tu habis solat, duduk lama-lama dekat tempat saf tu. Apa kelebihan dia, kan?
Waktu zuhur ni, ya Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, ambil waktu untuk doa. Subhanallah. Okey. Sekarang ni, kalau tertinggal pula zuhur, nak buat macam mana tu kalau zuhur tertinggal? Qada sebelum zuhur. Contohnya kan, tak sempat nak buat zuhur. Macam sekarang lah, kadang-kadang kan zuhur nak ambil anak lah. Betul tak? Nak siapa tiba-tiba, tak sempat nak buat kan? Tapi kalau jemaah perempuan, dia boleh buat dulu. Tapi kalau macam jemaah lelaki, dia tak sempat. So, dia boleh buat apa? Ibu-ibu, ayah-ayah, kita qada nah. Qada. Qada selepas habis salat zuhur. Okay, ini hadis dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri salahunna ba'daha. Ni Nabi qada. Nabi pun pernah juga tak buat sebelum kerana kesibukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila belum mengerjakan 4 rakaat sebelum salat zuhur, baginda mengerjakan yang 4 rakaat itu selepas. Maknanya Nabi qadakan. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Cara dia nak buat macam mana? Para ulama khilaf lah. Okay, nak buat dulu rawatib 2 selepas tu atau baru qadakan. Dia luas perbahasannya. Dua-dua boleh buat lah. Janji buat qada 4 rakaat sunat zuhur yang tak sempat buat sebelum. Lepas tu buatlah 2 rawatib 2 selepas zuhur tadi. Boleh juga. Dia tidak ada satu penetapan yang khusus lah. Okey. Allah, kenapa pula solat sunat Jumaat ni? Okey, ni tak. Ni dah masuk bab lain ni. Okey. Saya nak pergi untuk solat Jumaat ya. Boleh tak? Kita nak ambil rawatib Jumaat, ibu-ibu, ayah-ayah ya. Sebab Jumaat pun muslimat solat Jumaat kan? Jemaah muslimat nanti akan solat juga Jumaat dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Jumaat kan? Pergi juga, betul tak? So, kalau pergi macam tu je lah solat Jumaat. Okey, kalau nak buat rawatib selepas Jumaat macam mana? Kalau zuhur fahamlah, tapi kalau Jumaat macam mana? Okey, dia ada beza sikit. Mari tengok hadis ni ya. Sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum Jum'ah." Apabila salah seorang daripada kamu buat salat Jumaat, falyusalli ba'daha arba'an. Nabi suruh buat 4 selepas. Ni. Nabi suruh dia buat 4 selepas. Hadis ni. Ambil dulu hadis ni. Apabila salah seorang daripada kamu mengerjakan salat Jumaat, maka kerjakanlah salat selepas Jumaat tu 4. Maknanya ba'diyah lepas Jumaat tu 4. Hadis riwayat Muslim. Okey, ambil dulu 4 ni. Lepas tu kita tengok hadis nombor 2. Okey, sikit lagi. Okey, sabda Nabi SAW, hadis kedua, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Ibnu Umar ni, dia cerita, dia nampak Nabi buat, dia cerita Nabi buat macam mana solat ba'diyah lepas Jumaat tu. Dia kata fakana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fayusalli rak'ataini fi baitih. Ibnu Umar kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengerjakan salat selepas Jumaat sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumahnya. Maknanya Ibnu Umar ni dia bagi tahu Nabi tak semayang dalam masjid. Nabi tunggu balik rumah baru dia akan semayang ba'diyah Jumaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Okey. Cerita setakat ni, ibu ayah. Okey, kejap saya simpulkan. Macam ni. Tadi, Nabi buat 4. Nabi suruh buat 4. Betul tak? Tapi, Nabi SAW sendiri, dia buat 2. Lagu mana ni? Kan? Seolah-olah hadis tu macam bertentangan. Nabi suruh buat 4. Ba'diyah Jumaat. Tapi baginda Nabi SAW sendiri, dia buat 2. So, macam mana nak kompromikan hadis ini? Para ulama memberikan solusi. Okey. Dia takkan ada perbuatan Nabi dengan Nabi cakap, dengan Nabi buat, dia bertentangan. Takkan ada.
Dia mesti ada dia punya jalan penyelesaian dia. Jalan penyelesaian dia adalah kalau ibu-ibu, ayah-ayah, kalau sembahyang dekat masjid, buat 4. Buat 4 rakaat. Tapi kalau ibu-ibu, ayah-ayah tak nak sembahyang ba'diyah Jumaat di masjid, nak balik ke hotel ataupun nak balik ke rumah, ikut macam Nabi buat 2. Nabi buat 2. Macam tu. Ya, itu penyelesaian dia. Satu penyelesaian. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Saya buka soalan jap. Puan Zakiyah tanya, nak qada untuk sunat zuhur tu buat dalam langkau masa yang panjang selepas zuhur. Boleh ya. Contoh saya ambil anak sekolah, semua dah dekat asar baru buat. Baru buat. Ustaz, yang berkenaan Ya. dengan tu Ustaz, ini saya nak tanya lah. Adakah ada satu hadis kan di mana uh, daripada Ibnu Umar jugalah. Dia kata Mhm. Nabi bersabda, berilah bahagian bagi sembahyangmu di rumah kami dan jangan kamu jadikan rumah itu bagaikan kuburan. Adakah ini yang dimaksudkan? Mana katalah uh, ini kita ni lah. Maknanya memang kalau ikut hadis tadi tu Nabi suruh buat 4 kan? Okey. Adakah ini adalah yang dia boleh ditakdirkan sebagai contohnya Nabi semayang, tapi tak adalah mengatakan Nabi semayang 2 rakaat dekat masjid. Tapi yang dia ada 2 rakaat di rumah. Adakah ini yang dikatakan yang dia bahagikan sebahagian? Sebab Nabi kata dia tak nak jadikan rumah sebagai kuburan. Kan? Okey. Okey. Saya faham. Haji Ismail punya soalan. Macam ni. Hadis yang kata sebahagian solat dekat rumah tu bukan bermaksud bahagikan buat 2 kat masjid, 2 kat rumah untuk solat Jumaat tu. Hadis Okay. yang kata menjadikan sebahagian solat di rumah, maksud dia sembahyang fardu buat kat masjid. Jadi Ya solat betul. sunat buat kat rumah. Itu Okey. yang dimaksudkan membahagikan bahagian di rumah. Maksudnya jangan sembahyang sunat pun kat masjid. Nabi suruh buat di rumah, ada juga solat. Maksud dia apa? Salat sunat. Itu yang saya sebut tadi pada peringkat awal. Kalaulah kalaulah mampu buat salat sunat rawatib di rumah ataupun di hotel. Itu lebih Okey. afdal. Okey, saya faham. Okey, Ya. sekarang baru saya faham. Okey. Okey, yang pertamanya Ustaz, kalau ikutkan di Mekah kan Ha. dan juga di Madinah, azan 2 kali. Ha. Okey. Azan apa? Sebelum Jumaat kan 2 kali. Betul. Alright. Azan yang pertama tu dia belum lagi masuk waktu Zuhur, waktu Jumaat lah. Kan? Okey. Maknanya bukan belum waktu Zuhur pun. Belum waktu Zuhur pun. Okey. Kan? Dah azan. Kemudian bila dia buat azan yang untuk Jumaat, kan? Terus khatib buat khutbah. Tak ada ruang untuk kita nak buat solat sunat. Kalau saya buat sebelum masa azan pertama tu belum masuk Zuhur. Kan? Jadi saya tak boleh kata saya buat sunat qabliyah Zuhur ataupun sunat qabliyah Jumaat sebab masa tu belum masuk lagi waktu. Pasal azan belum kumandang. Yang Okey. sebenarnya kan Ya. yang pertama tu adalah panggilan untuk datang ke masjid. Itu tarifnya lah. Okey. Jadi di mana Okey. letaknya? Adakah ada dua situasi? Adakah sunat qabliyah tu saya buatkan qada selepas Jumaat ataupun memang pada Jumaat tu tak ada surat qabliyah? Okey. Jawapan nombor 1. Okey, inilah perbincangan dia. Ada tak qabliyah sebelum Jumaat? Okey.
Kenapa berlaku perbahasan? Kerana tak ada hadis yang terang yang jelas menunjukkan Nabi ada sembahyang sunat qabliyah. Kalau ikutkan disebabkan tidak ada maklumat itu jelas menunjukkan bahawa tidak ada qabliyah salat sunat sebelum Jumaat tu, tidak ada lah. Tapi dia ada perbahasan panjang lah. Okey, tapi saya nak ambil dulu maklumat untuk hari ini. Yang muakkad kita kena jangan tinggal yang selepas. Ambil dulu Ya, pegang yang selepas tu dulu. betul. Okey, yang Betul. sebelum tu nanti saya kena buat nota lain yang khas, nota lain yang khusus bab tu, sebab kita kena bersifat adil dalam kita memberikan bentangan, sebab kita tak nak ada jemaah-jemaah yang saling menghukum antara satu sama lain, betul tak? Nanti Betul, orang betul. yang buat Betul, betul. dihukum lain, nanti orang tak buat dihukum lain. Jadi kita nak adil dalam semua situasi, kita kena belajar. Yang tu saya buat nota khas nanti, yang tu ya, Tuan Haji Ismail ya. Betul. Sebab apa Ustaz? Kita takut nanti keliru sebab pertamanya adalah ialah dekat Masjidil Haram atau Masjid An-Nabawi memang ada dua azan, kan? Ya, Tapi kita ya. dekat Malaysia ni kita ada satu azan dan khatib akan baca khutbah selepas Ya, jemaah buat betul. qabliyah. Betul, betul. Jadi kalau kita yang tu nanti saya bahas yang lain, insya-Allah saya buat note yang lain, sebab saya dah tengah siapkan note untuk waktu atau haram Okey, di Makkahul Mukarramah, di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram, kita tidak ada waktu dilarang tak ada waktu larang solat. Apa pun salat kita boleh buat. Apa-apa waktu kita boleh buat Itu khusus dekat Masjidil Haram. Bahkan para ulama ada meluaskan skop selagi di tanah haram pun sama juga. Walaupun bukan di Masjidil Haram. Boleh faham Sekejap Sorry, budak ni. Minta Tak maaf. apa, tak apa. Okey. Jelas Okey, yang tu nanti saya buat nota yang khas tentang waktu larangan solat tadi. Okey. Hadis yang Tuan Haji Ismail baca tadi tu, yang sebahagian salat tu, ini dia bawah tajuk ni. Ini di bawah tajuk, cuba tengok nota ni. Adalah salat sunat sekejap. Ni hadis dia. Ni. Okay, ni last insyaAllah. Nanti kita jawab lagi beberapa persoalan. Tapi ini, tolong catat ini hadis yang menunjukkan salat sunat elok buat di bilik, di hotel. Maknanya bukan dalam masjid. Sekalipun Masjidil Haram, sekalipun Masjid Nabawi. Tuan-tuan sembahyang sunat. Sebab ni sunnah Nabi macam tu. Walaupun hotel kita depan Masjidil Haram tu, sembahyang sunat memang afdal buat di bilik ataupun di hotel lah. Bukan di dalam masjid. Ini kena bezakan. Tengok hadis ni. Tengok hadis ni baik-baik. Tengok ya. Tengok. Okey. Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia tanya. Dia kata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma afdal salatu fi baiti aw salatu fil masjid? Dia tanya, ya Rasulullah, adakah salat dekat rumahku lebih afdal ataupun salat di masjid? Dia tanya salat apa? Dan kita tengok apa jawapan Nabi. Masa ni Nabi berada kat masjid mana? Masjid Nabawiyah. Okey. Nabi kata apa kepada Abdullah bin Sa'id? Nabi kata pada Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari. Nabi kata, ala tara ila baiti ma aqrabahu minal masjid? Tidakkah kamu melihat rumahku betapa dekatnya ia dengan masjid? Nabi kata, kau tahu kan, Nabi kata, rumah aku kan dengan masjid kan dekat je. Okey. Lepas tu, kita tengok lagi Nabi terangkan apa. Lepas tu, Nabi SAW bersabda lagi.
Nabi kata, "Fali'an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid." Tengok Nabi kata, sesungguhnya aku solat di rumahku lebih aku suka daripada aku solat di Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi, di masjid tu Masjid Nabawi lah. Nabi kata, aku lebih suka salat di rumahku berbanding salat di Masjid Nabawi. Kena faham dulu. Jangan berhenti takat ni. Nabi kata, illa an takuna salatan maktubah. Kecuali salat yang diwajibkan. Maksud dia apa? Apa ibu-ibu ayah faham? Maksudnya, Nabi kata kalau bukan semayang wajib, aku lebih suka semayang kat rumah. Tapi kalau semayang wajib, buat di masjid. Jangan tak ibu-ibu ayah-ayah. Hadis ni, satu hadis lah, ada lagi dua hadis lagi saya akan tunjuk. Memang afdal buat salat sunat di hotel. Bukan buat ia di dalam masjid. Sekalipun Masjidil Haram, sekalipun Masjid Nabawi. Tetapi, disebabkan perjalanan kita nak daripada hotel ke masjid tu jauh. Lepas tu kita nak tempat yang khas, nak kejar saf depan dan sebagainya. Kita tak ada pilihan, melainkan kita semayanglah di dalam Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi. Jangan salah faham nah. Kena jelas. Tapi kalaulah Allah takdirkan, contoh macam saya pernah duduk dekat Madinah, depan pintu 338, ada satu hotel, langkah aja, 10 langkah je, sampai dekat depan kawasan Masjid Nabawi. Hotel tu nama Golden Tulip Az-Zahabi. Kat situ atas tu ada satu pot kopi. Bolehlah kalau dah, tapi orang puasa jangan minum lah. Tapi kita kat Madinah nanti dah masuk dah Syawal. Kalau tak puasa boleh duduk kat situ. Boleh tengok kawasan Masjid Nabawi. Ya, okey. Sempat, sembahyang sunat dulu. Dekat hotel. Azannya habis dah, sembahyang sunat dulu. Lepas tu ada masa, sempat tak sembahyang? Sempat. Kejar nak masuk, cuma kita tak dapatlah nak masuk dalam Masjid Nabawi tu betul-betul. Jadi kita kena pandai lah, kita kena tahu. Kalau kita nak duduk betul-betul dapat saf yang awal, mungkin dekat dengan Raudah ke apa ke, kena masuk awal lah. Jadi tak ada jalan keluar lah. Kena stay kat situ, masuk semayang, masuk azan, semayang sunat qabliyah. Pada faham tak? Tapi kalau ikut konsep dia yang terbaik, semayang qabliyah di hotel ataupun ba'diyah di hotel, semayang fardu je dekat masjid. Tapi disebabkan logistik kita, maka kita tak ada jalan lain, semayang di masjid. Ni kita boleh praktis di sini juga. Okey, kalau rumah kita dekat dengan surau, kan? Kalau sembahyang tu ada gap dia 15 minit, sembahyang cepat-cepat kat rumah, baru pergi ke masjid. Itu afdal lah. Kalau mampu buat. Kalau tak mampu, tak apa. Okey lah. Okey, kejap. Okey, kejap ya. Saya lanjutkan lagi. Saya nak pergi kepada satu hadis lagi tadi. Ni. Okey, ni hadis dia. Yang saya ambil hadis yang Haji Ismail baca tadi kat sini ya. Saya pergi dua hadis pertama kat sini. Okey. Sabda Nabi SAW. Terus kita baca matan hadis ni. Nabi SAW bersabda, wahai manusia, lakukanlah salat di rumah-rumah kamu. Tuan-tuan jangan ambil hadis ni kat depan-depan ni. Depan ni lagi semua sembahyang kat rumah pula. Sambung dia. Nabi kata, sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salat seseorang di rumahnya kecuali salat fardu. Maknanya apa? Kalau nak sembahyang duha, sembahyang dah di bilik hotel. Kecuali salat sunat isyraq lah, sebab kita nak terus sembahyang. Nanti kita akan sebutkan. Boleh faham tak hadis ni? Hadis ni umum. Maknanya semua salat sunat. Dia beza sikit kalau tarawih ya. Tarawih tu dia ada exclusion dia. Yang tu kita kecualikan sebab dia ada hadis yang Nabi sembahyang, ada hadis yang jemaah tu. Tapi kalau semua lain-lain salat, buat di rumah. Kalau mampu, ada ruang, ada peluang.
Sepatutnya saya ni setakat ni kalau tanya jemaah yang tanya dia nak hotel dekat, dia tanya kat dia, kenapa nak pilih hotel dekat? Setakat ni saya tak jumpa lagi jemaah yang dia jawab, pasal saya ni nak sembahyang rawatib kat hotel, pagi saya sempat nak pergi sembahyang fardu di masjid. Saya tak jumpa lagi soalan tu. Tak jumpa jawapan tu lagi. Tapi tak apalah. Kan tak salah pun. Dia bukan masalah apa. Tapi kalau kita nak kejar keafdalian, kita akan susun dah. Tapi tak apalah. Semua itu Allah bagi rezeki masing-masing. Okay, nah? Okay, lepas tu satu lagi hadis ni riwayat Bukhari. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata macam ni. Ni Nabi kata, apabila seseorang di antara kamu telah menyelesaikan solatnya di masjid. Maknanya ada semayang kat masjid. Solat apa? Solat fardu. Maka hendaklah rumahnya. Ni yang dijawab tadi tu. Nabi kata, فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ. Maka hendaklah rumahnya diberi bahagian dari salatnya. Maksudnya diberi bahagian tu maksudnya apa? Yang dekat sini saya highlightkan ya. Kalau yang warna purple ni, Nabi buat salat fardu. Tapi yang warna merah ni salat sunat. Maknanya kalau ikut betul sunnah, salat fardu je dekat masjid. Kecuali lah kalau salat gerhana matahari, gerhana bulan, salat hari raya, salat tarawih. Yang lain-lain tu, semua buat di rumah. Kecuali salat jenazah lah. Pasal jenazah ni, kalau buat kat masjid, semayang kat masjid lah. Okey. Kenapa? Kerana rumah tu, kalau ada salat di dalamnya, Nabi kata, فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ ذَلِكَ خَيْرًا. Allah akan membuatkan kebaikan di rumah itu melalui salatnya. Rumah tu akan mendapat berkat, dapat rahmat. Kerana kalau kita salat, kita baca Quran, kan? Syaitan lari daripada rumah tu. Itu kebaikan salat-salat sunat. Kalau mampu, kalau tak mampu tak apa. Okey, kita kena pandai lah. Kita kena smart dalam menyusun jadual kita. Kalau kita tak dapat kelebihan ini, dapat kelebihan masa yang awal, kita kena pandai-pandai lah. Allah Ta'ala ni bagi rahmat kepada kita, kita ikut. Kita cuba ambillah yang mana Allah bagi ruang dan peluang. Okey, itulah jawapan dia. Tapi nanti saya kena asingkan nota salat sunat di hotel ni dengan tajuk rawatib tadi supaya tak bercampur maklumat dia. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan ke? Boleh faham ke lagu mana ni? Ustaz, saya ada beberapa soalan. Ah, Okey, saya nak tanya antara gap jarak antara solat fardu dengan solat sunat tu, maksudnya kalau kata kita dah solat fardu di masjid, lepas tu kita balik kat rumah kan, dia mesti ada masa gap ni kan. Jadi macam mana gap tu? Oh, faham. Gap dia tu dalam dia sebenarnya sebab dia ba'diyah dia panjang. Okey, Maknanya maksudnya kalau itu kan dalam sebelum masa masuk solat lain lah. maksudnya sepanjang waktu tu kita boleh Iya. buat solat kat dia. Ya, Okey. tetapi yang terbaik sebab dia bukan kena syarat dia mesti mualat. Dia bukan syarat mesti berturutan. Dia tak macam kita isu, dia tak macam kita ada syarat semayang jamak, takhir semua tu kena berturutan tu. Dia jadi cuma yang paling terbaik bersegera tu lagi baik. Yang kedua, kita cubalah elak daripada buat pekerjaan yang macam boleh menangguh-nangguhkan ba'diyah tadi tu. Kan, balik Dan masjid. kadang-kadang kan Ustaz, kita tengok handphone. Tu kan Ha, masalahnya. ya. Jadi kita cubalah. Dia sebenarnya tidak membatalkan solat tu. Kalau kita balik tengok je berita, tengok mesej daripada siapa kan. Apa perkembangan anak-anak tu tak masalah. Cuma kalau boleh kita cepat-cepatlah solat. Okay. Contohnya daripada Masjidil Haram. Kan, nak keluar tu dah sesak.
Dah dekat berapa jam tu? Dah dekat keadaan nak keluar saja dekat setengah jam dah. Betul tak? Nak turun tu dah setengah jam. Betul nak jalan pula 500 meter, 100 meter, 600 kilometer, 600 meter kan? Sampai-sampai kalau kita sekadar nak singgah kejap, contoh kalau tak bulan puasa lah, ataupun nak singgah pergi Dobi je lah. Pergi ambil Dobi baju je. Kan dekat Sunajat tu dekat Dobi. Contoh kan, tuan-tuan duduk kat Green Zone contoh. Ambil baju sat lah. Lepas tu pergi balik jalan hotel memang dia. Boleh tak? Jawapan dia boleh. Boleh. Sebab dia bukan syarat dia bukan macam semayang salat dia bukan syarat dia mesti kena immediately, bukan. Tu bukan syarat dia. Tapi Saya terbaik faham macam baca. kena buat sesudah solat fardu. Tak. Tak ya? Dia bukan mesti kena immediately. Ketidak Okey. macam mana? Ketidak macam mana nak balik ke rumah tu? Elok sampai masuk asar, Ustaz. Macam tu lah. Lepas tu kita kena pandai lah. Kita kena tahu. Lagi kalau aku balik buat ba'diyah kat rumah, tak jadi kerja ni. Jadi semayanglah di masjid. Kita kena tahulah. Kita kena tahu. Kita sendiri tahu kita nak buat apa. Kat mana kelemahan diri kita. Jadi kalau aku balik ya, aku minta semayang punya ni. So kita buatlah dia selepas habis solat fardu. Okay. So Okey, kita soalan seterusnya Ustaz boleh? boleh. Ada soalan apa tu? Okey, dia macam ni. Kalau kita sampai ke masjid, lepas tu dah azan, dan selalunya kita kena buat solat tahiyatul masjid dulu kan, baru boleh duduk. Tapi dalam masa yang sama kita nak buat qabliyah juga. Jadi yang mana satu yang kita perlu buat ataupun kita boleh combine dua-dua solat? Niat combine. Faham? Okay. Okey. Saya kena bentang. Saya jawab soalan ni ya, Datuk Majid ni. Okey. Jawapan dia, tengok pada waktu solat. Kejap ya. Saya padam ni jap. Soalan ni banyak sangat ni. Okey, ni soalan last lah pasal kita sambung esok insya-Allah untuk isyarat duha tu. Okey, tengok nota adab-adab Masjidil Haram. Ni kita dah bentang hari Khamis lepas. Buka ni. Tengok dekat hari Khamis lepas kita dah bincang tajuk adab. Okey ya. Kita tengok salat tahiyatul masjid. Ni adab nombor 6 Okey, tapi saya tak teranglah seperti mana soalan Puan Pujah tanya tu. Okey, macam ni Pertama, kena faham terlebih dahulu kewujudan salat sunat tahiyatul masjid. Ni, ini hadis yang ada tahiyatul masjid. Okey ya. Faham baik-baik hadis ni. Okey, Nabi SAW bersabda, okey, "Idza dakhala ahadakumul masjida." Apabila salah seorang dari kamu memasuki masjid, falyarka'. Nabi kata hendaklah dia rukuk sebanyak 2 rakaat sebelum dia duduk. Kejap ya, saya betulkan sikit line dia ni supaya lebih lagi. Okey. Nabi perintahkan dia rukuk sebanyak 2 rakaat tu, maksudnya salat berapa rakaat? 2 rakaat kan? Sebelum dia duduk. Okey, jap. Kita letak dia warna lain. Okey. Dia masuk masjid. Okey, sebelum dia duduk. Dia akan sembahyang 2 rakaat. Okey. Ada tak Nabi cakap 2 rakaat tu solat apa? Dia tak Nabi cakap 2 rakaat tu solat apa? Ni, 2 rakaat ni. Ni. Perbahasan kita hak ni. Ni. Yang 2 rakaat ni solat apa ni? Tak disebut lah. Nabi tak sebut. Betul tak? Apa 2 rakaat ni? Bermakna apa sahaja salat yang memenuhi 2 rakaat sudah menunaikan perintah hadis ni. Contoh,
Sampai masjid dah azan. Ya, sebab kita dah lambat kan Ustaz? Betul. Mm-mm. Kita nak pastikan boleh buat qabliyah. Jadi cara dia, kita semayang qabliyah. Jadi apabila kita dah semayang qabliyah 2 rakaat, dia sudah memenuhi hadis ini. Jelas, boleh faham ya? Maksudnya Ustaz, kita tak perlu buat solat tahiyatul masjid dah lah. tak Kira perlu. tak perlu ya. Jika waktu itu dah sempit, tapi kalau kita waktu panjang, buat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, bangun balik buat 2 rakaat qabliyah, itu lebih terbaiklah sebab banyak solat. Banyak solat maknanya banyaklah sujud. Banyak sujud dituntut di dalam agama. Jelas tak? Kenapa orang panggil solat ni tahiyatul masjid? Kenapa orang panggil solat ni tahiyatul masjid? Nabi tak sebut pun solat tahiyatul masjid. Nabi dulu semayang 2 rakaat. Kenapa agak-agak Nabi kata orang nak panggil tahiyatul masjid? Sebab apa ibu-ibu ayah-ayah? Ada lagi ke depa ni? Dia Ustaz, yang berkenaan ni Ustaz, ada yang Nabi bagi Nabi tegur pada masa apa tu? Khatib kan? Masa khatib, solat Jumaat lah, masa solat Jumaat. Sahabat dia masuk, terus dia duduk Ya. kan? Dan Ya. lepas tu Nabi tegur, apa tu, hendaklah kamu apa ni, solat sunat kan, tapi dalam keadaan yang ringkas lah. Betul. Betul. Okey. Betul. Tapi Okey. masa tu dia masuk masjid kan, Ya, dan betul. walaupun pada ketika itu Khutbah. dia tak beritahu sama ada, saya pun tak pasti sama ada Nabi kata untuk sembahyang tahiyatul masjid. Ya. Okey. Sebenarnya berdasarkan ucapan hadis ni, sebab Nabi kata dia masuk masjid. Jadi Nabi suruh solat 2 rakaat. Bermaksud dia ada kaitan lah. 2 rakaat ni untuk apa? Menunjuk bahawa salat menghormati masjid. Sebab Nabi sebut memasuki masjid. Kalau tak masuk masjid, tak payahlah solat 2 rakaat tu. Sebab dia ada perkataan memasuki masjid. Dakhalal masjidah. Tu dia 2 rakaat. Tu yang para fuqaha, para ulama kata, solat ni adalah solat namanya tahiyatul masjid. Okey. Tetapi kita kena ingat Nabi tak kata mesti kena buat dulu solat tahiyatul masjid baru boleh buat solat qabliyah ataupun solat sunat lain. Tapi Nabi kata syarat dia jangan duduk melainkan 2 rakaat. Jadi kalau dia ambil wuduk, dia sembahyang solat sunat wuduk 2 rakaat. Tapi dia tak nak sembahyang tahiyatul masjid. Dia memenuhi tak hadis ni? Dia memenuhi tak hadis ni? Ya. Jawapan dia memenuhilah. Sebab Nabi kata asalkan dia sembahyang 2 rakaat. Nabi tak sebab tu saya tanya soalan tadi. Tetapi kalau lebih afdal, dia sembahyanglah 2 rakaat tahiyatul masjid. Lepas tu sembahyanglah salat sunat lepas mengambil wudu. Ada masa lagi dah azan. Macam itulah. Kita kena pandai lah. Tapi apa pun salat dia sudah merangkumi tahiyatul masjid. Okay, ni kita dah bentang dah hari Khamis yang lalu. Malam kita dah bentang tajuk adab-adab masuk dalam Masjidil Haram. Hadis yang Haji Ismail sebut tadi tu pun kita dah sebut dah. Hadis sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Yang Nabi tegur dia masuk masjid, Nabi nampak dia dan Nabi tahu dia tak solat lagi. Maka Nabi suruh dia bangun, buat salat tahiyatul masjid 2 rakaat.
Okey, sebab dia dah tak boleh buat solat lain dah. Sebab tengah khutbah. So Nabi suruh dia semayang kerana memasuki masjid tapi dia duduk. Nabi suruh dia bangun sebab hadis tu Nabi kata jangan duduk. Tapi dia dah duduk. So Nabi suruh dia bangun. Dia buat salat tu pendek je. Semayang tu jangan panjang-panjang pasal nak dengar khutbah tu. Tapi tetap kena salat sunat tahiyatul masjid. Okey. Ada yang tanya, adakah maksud tawaf sunat tu hanya sebagai pengganti tahiyatul masjid? Ya. Ya. Ni lah dalil dia. Kita dah sebut dah hari kemarin tu macam ni Ibu tengok dua situasi ni. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah masuk ke masjid Dil Haram tu sebab kena lalu kat pintu masjid tu. Jadi kalau ibu-ibu, ayah-ayah niat untuk tawaf, tak kisahlah tawaf apa. Tawaf kerana nak buat tawaf wajib ke, tawaf sunat ke, maka tak perlulah lepas habis tawaf kan ibu nak duduk iktikaf dekat masjid, ibu nak buat tawaf sunat ni, tawaf sunat mana ada sa'i. Kan? Jadi ibu nak duduk kat masjid nak iktikaf. Jadi perlu tak sembahyang salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid? Tak perlu. Sebab tawaf itu sudah menggantikan salat tahiyatul masjid. Sebab apa kita kata macam tu? Pertama, tawaf itu sendiri adalah salat. Okey, kita dah terangkan dah tentang rukun tawaf tu. Lepas tu pula, kan selepas tawaf, kita disunatkan sembahyang selepas selesai tawaf 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Maka ia juga sudah memenuhi 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi tak perlu lagi nak sembahyang tahiyatul masjid. Tapi kalau siapa-siapa dia pergi bukan kerana nak tawaf, nak iktikaf ke, nak duduk majlis ilmu ke, maka dia kena salat 2 rakaat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Tapi dalam kes tadi, dia sampai-sampai dah azan dah. Nak dapatkan qabliyah sebelum sembahyang fardu, dia sembahyang terus qabliyah. Kerana sembahyang qabliyah dia juga sudah merangkumi tahiyatul masjid. Aplikasi ni sama je dekat mana-mana masjid. Tu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita sambung. InsyaAllah hari esok, kita nak bentangkan tajuk salat sunat Isyraq dengan salat sunat duha. Okey, kerana kita nak penuhkan masa-masa kita selepas sembahyang fardu subuh, kita nak buat apa? Kat mana boleh dapat pahala yang banyak ni? Jadi kita bincang esok insya-Allah. Ada banyak ibadat boleh dipenuhi waktu-waktunya. Kalau duduk kat sini, kat Malaysia ni Allah, kesibukan dia macam-macam kadang-kadang tu kan. Tapi Alhamdulillah, ambil peluang ni. Okey, tapi aplikasi dia sama je dekat mana-mana pun. Okey, sembahyang sunat Isyraq sama je konsep dia. Sama dengan sembahyang sunat duha, sama je. Cuma dekat Masjidil Haram dia tak ada waktu larangan. Tu je beza dia dengan di Malaysia. Okey, insya-Allah esok. Nanti saya kongsikan nota ni. Okey, terima kasih banyak-banyak atas komitmen tuan-tuan perempuan. Kita dah sejam ni tahu tak? Dah 2 jam ni. Subhanallah. Allah, semua itu kurniaan dari Allah, rahmat dari Allah. Kita syukur kepada Allah kerana Allah pilih kita. Allah berkatkan masa kita dengan kita dapat pahala ibadat hari ini dengan kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah mengampunkan dosa kita. Semoga Allah kurniakan kita syurga dia. Semoga Allah jauhkan kita daripada api neraka. Sebab di antara majlis ilmu ini, Allah Ta'ala akan kabulkan apa yang kita minta. Allah Ta'ala akan lindungkan apa yang kita minta lindung. Jadi kita minta kepada Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah, sama ada dosa kecil, dosa besar, Ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja, dosa yang kami tak lakukan dengan sengaja, dosa yang tersembunyi, dosa yang kami lakukan terang-terangan, Ya Allah, dosa yang Engkau hanya mengetahui, Ya Allah, bukan dosa-dosa kami, Ya Allah.
Ya Allah, kurniakanlah kami syurga Firdausmu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga Firdausmu, Ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Amin, amin, العالمين. amin, amin, Allah. Kita jumpa esok insya-Allah tuan-tuan 10 pagi Allah. salat sunat isyraq dan salat sunat duha. Kita tutup dengan majlis pengampun dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kejap, saya nak kena tutup ni dulu. Okay.